Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat hidup dalam keadaan aman, damai, tenteram. Alhamdulillah juga kita diberi kesehatan, dipanjangkan umur dan dapat kita mengerjakan ataupun beramal dengan kerja-kerja yang kita laksanakan, dan insya-Allah kita akan semua amalan yang kita laksanakan itu akan diterima oleh Allah SWT sebagai amalan yang baik. Adab secara ringkasnya adalah sesuatu perkara yang kita laksanakan itu mengikut peraturan-peraturan, mengikut tingkah laku, mengikut perbuatan yang kita laksanakan itu berdasarkan peraturan-peraturan, berdasarkan ruang lingkup yang telah digaris kasarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adab suatu perangai, adab adalah kelakuan, adab adalah suatu tingkah laku yang kita terjemahkan dalam kehidupan kita sehari-harian. Rasulullah SAW diterima oleh masyarakat jahiliyah di Mekah ialah apabila dia mempamerkan satu adab yang cukup baik, iaitu Al-Amin, iaitu suatu adab yang amanah yang ditunjukkan oleh Rasulullah, di mana Rasulullah SAW dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh kaum Quraisy pada ketika itu di dalam proses untuk meletakkan Hajar Aswad, di mana Rasulullah SAW telah menyelesaikan masalah pertelingkahan di kalangan masyarakat Quraisy, dan sifat ini menjadikan Rasulullah SAW diterima oleh masyarakat. Dalam arti kata lain, Rasulullah SAW telah mempamerkan satu sifat, satu nilai, satu tingkah laku yang boleh menyatukan umat ataupun menyatukan puak-puak yang berada di Mekah. Sifat inilah yang harus kita tonjolkan dalam masyarakat kita apabila kita berhadapan dengan pelbagai masalah, iaitu keupayaan kita menyelesaikan masalah dalam masyarakat. Jadi dalam kita nak menyelesaikan masalah, kita harus ada nilai, harus ada identiti, harus ada tata kelakuan yang dipercayai oleh masyarakat. Untuk memastikan masyarakat percaya kepada kita, maka sudah pastilah ada perkara-perkara yang mesti kita tonjolkan supaya masyarakat mempercayai kita. Antaranya sifat Al-Amin, iaitu amanah, sifat sabar, sifat menerima pandangan orang lain, sifat yang terbuka, sifat yang berjiwa besar, sifat yang mempunyai, yang boleh menerima pandangan dan juga pendapat orang lain, sifat yang boleh mendengar pandangan orang lain, dan sifat kesabaran yang tinggi, sifat yang boleh menyatukan orang-orang yang bertelingkah antara satu sama lain. Inilah nilai yang wajar, adab yang perlu ada di dalam masyarakat kita. Kerana itu, Islam telah menggaris kasarkan beberapa perkara yang perlu kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-harian, iaitu kita mempamerkan tingkah laku yang baik, tutur kata yang baik, dan juga perangai-perangai yang disenangi oleh masyarakat. Inilah yang berlaku pada Rasulullah. Kerana itu banyak ayat Al-Quran menyentuh soal untuk kita membina adab, membina watak, membina tingkah laku yang baik supaya kita hidup dalam keadaan aman dan damai. Antaranya apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Quran. Bagaimana kita untuk berinteraksi dengan orang yang musuh kita. Bagaimana kita hendak berinteraksi dengan orang yang menzalimi kita. Bagaimana kita hendak berinteraksi dengan orang yang
tidak menyukai kita. Maka Allah SWT menyebut dalam ayat Al-Quran, memerintahkan Musa dan Harun berjumpa dengan Fir'aun. Allah kata, izhaba ila Fir'aun. Pergilah berjumpa kepada Fir'aun. Dan berkatalah dengan Fir'aun itu dengan qaulan layyinan, dengan perkataan-perkataan yang lembah lembut, berbudi bahasa dan sebagainya. Ini adalah suatu perkara yang memang menjadi asas kepada untuk kita membina masyarakat yang beradab, masyarakat yang bertingkah laku yang baik, supaya yang pentingnya ialah keharmonian itu dapat kita wujudkan. Contoh yang lain, yang kalau boleh kita lihat bagaimana tingkah laku Rasulullah SAW apabila berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Dia menyatukan puak-puak di Madinah itu dengan mewujudkan satu peraturan, satu undang-undang, iaitu Sahifah Madinah ataupun Perlembagaan Madinah, dengan menyatu kaum Muhajirin dengan Ansar, menyatukan puak-puak yang wujud di Madinah itu, Bani Qairuzah, Bani Kainuqa, Bani Nadir dan sebagainya, disatukan dalam satu peraturan, satu undang-undang, dan akhirnya membina satu kekuatan sebuah negara Madinah itu sendiri. Jadi justru itulah, kalau kita mau menjadikan diri kita mempunyai adab yang tinggi sebagaimana adab yang telah dipamerkan oleh Rasulullah SAW, kita yakin bahawa negara kita akan menjadi sebuah negara yang aman, damai, tenteram, dan juga kita boleh bekerjasama di antara satu sama lain dengan harmoni dan juga dengan hidup dalam keadaan aman dan damai. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.